Ramai yang selalu dengar istilah overlap dalam Arahnu, tetapi masih kurang jelas apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan overlap. Secara mudahnya, overlap ialah proses menebus surat pajak lama dan membuat pajakan baru menggunakan emas yang sama apabila harga emas meningkat. Kenapa orang buat overlap? Sebab apabila harga emas naik, nilai marhun juga akan meningkat. Apabila nilai marhun meningkat, jumlah pembiayaan yang layak diperolehi juga akan bertambah. Okey, kita tengok sebagai contoh. Okey, katakanlah pada 2 hari bulan 3, 2026, pajak 20 gram emas dengan harga RM500. Jadi nilai marhun adalah RM10,000 dan pembiayaan ialah 80%. Di sini nyatakan ya, pembiayaan 80%, maka dapat RM8,000. Kalau upah simpan 0.85% sebulan, maka upah simpan sehari ialah RM2.7945. Bila harga emas naik, contohnya harga emas naik, kita klik sini tambah harga emas naik sebulan kemudian, katakanlah selepas sebulan pada 2 bulan 4 2026, nilai gram emas 20 gram harga naik daripada 500 kepada 550. Nilai pembiayaan baru akan meningkat daripada 8,000 kepada 8,800. Jadi terdapat lebihan sebanyak RM800. Sebab apa? RM8,000 digunakan daripada 8,800 untuk membayar pembiayaan yang lama. Jadi ada baki RM800. Jadi sekarang ini yang dinamakan sebagai overlap. Overlap ni bukan sekadar untuk mendapatkan tunai tambahan. Ianya boleh digunakan untuk menambahkan modal simpanan emas, kan juga untuk menyusun semula strategi dalam Arahnu, dan ia membantu aliran tunai tanpa menjual emas yang kita miliki. Walau bagaimanapun, sebelum membuat overlap, kita perlu mengambil kira kos upah simpan. Contohnya tadi ialah berapa, iaitu RM2.79 sehari. Jadi kalau 31 hari di sini, maka upah simpan ialah RM86.63. Jadi lebihan RM800 tolak RM86.63, maka baki lebihan tunai ialah RM713.37. Jadi sebab itu penting untuk membuat pengiraan terlebih dahulu supaya setiap overlap yang dilakukan memberi manfaat, bukannya beban. Jadi dengan menggunakan kalkulator Arahnu ni, anda boleh lihat sama overlap yang anda inginkan dilakukan benar-benar membuat keuntungan atau tidak sebelum membuat keputusan. Jadi semoga penerangan ini membantu anda memahami apa itu overlap dan bagaimana ia digunakan dalam strategi Arahnu. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Terima kasih.